Hai, saya Nur Umayyah Balkis binti Syah Nizam dari TV Muallim TVPSS Sekolah Menengah Agama Ma'arif. Hari ini kita berada di SMA Ma'arif bagi mengikuti program lawatan penanda aras daripada Semazal Ladang. Lawatan ini bertujuan untuk berkongsi idea, pengalaman serta meningkatkan kecemerlangan akademik khususnya pada calon SPM. Jom kita saksikan bersama-sama. Adakah lawatan ini memberi semangat kepada anda untuk menghadapi SPM? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana telah mengalun-alunkan kedatangan saya. Bagi saya, program sebegini sangat memainkan peranan yang penting dan sangat berguna kepada pelajar SPM khususnya kerana pada program ini kita dapat berkongsi ilmu, pengalaman dan juga kita boleh menitik beratkan adab dan nilai untuk kita cemerlang dalam SPM nanti. Ya, sebab abang-abang ni pun sporting lah. Jadi saya rasa semangat untuk kita dapat ujian yang cemerlang. Bagi saya, program ini sangat memberi semangat kepada kami batch Infija untuk menduduki SPM sebab kita kan buat program ni mengikut kumpulan-kumpulan. Jadi itu mengeratkan silaturahim di antara sekolah kita dan sekolah lain dan juga menggalakkan sekolah kita untuk lebih giat belajar. Apakah kata-kata semangat cikgu buat calon SPM 2026? Kata-kata semangat cikgu, semoga dipermudahkan segala urusan, terus bersemangat. Untuk tahun ini kita ada masa yang agak panjang, gunakan masa dengan baik. Semoga calon SPM 2026 mendapat keputusan cemerlang luar biasa. Okey, peperiksaan adalah bukan halangan. Dia adalah satu cabaran untuk menghadapi SPM. Menjadikan doa, usaha dan tawakal itu menjadi semangat kita untuk berjaya. Ingatlah, berikan kejayaan kita kepada ibu bapa adalah satu penghargaan yang sangat bermakna. Demikian tadi sekitar program lawatan penanda aras pada Semazal Ladang. Semoga program seperti ini dapat mengeratkan hubungan antara sekolah serta menjadi pembakar semangat kepada para pelajar. Sekian daripada saya, Nur Umayyah Balkis binti Syah Nizam daripada TV Muallim TVPSS Sekolah Menengah Agama Ma'arif. Ilhamku, inspirasiku. TV Muallim, ilhamku, inspirasiku.